Pelakon Norish Karman berkongsi secara terbuka tentang impian dan perancangan hidupnya jika suatu hari nanti dia dilimpahkan rezeki sebanyak RM200,000. Dalam satu perkongsian di podcast Buka Mulut, Norish atau nama sebenarnya Nur Ashikin Karman, 52 tahun, meluahkan bahawa dia sebenarnya ada impian besar dalam dunia perniagaan makanan dan minuman. Katanya, kalau dia ada rezeki sebanyak itu, dia tak mahu boros atau guna sesuka hati. Sebaliknya, dia lebih terfikir untuk buka warung atau kedai kecil yang boleh jadi tempat orang datang makan dan berkumpul. Menurut Norish, dia dan pasukannya memang sangat minat bidang F&B. Malah, ramai juga peminat yang selalu bertanya bila mereka akan buka kedai sendiri. Jadi, dia rasa itu mungkin langkah yang paling sesuai untuk masa depan. Namun, dia jelaskan bukan semua wang itu akan digunakan untuk bisnes, hanya sebahagian sahaja. Selebihnya akan diurus dengan lebih berhemah. Dalam masa yang sama, Norish turut terbuka untuk melangsaikan hutang yang pernah dipinjam daripada rakan-rakan terdekat. Dia juga berharap agar isu hutang tidak diperbesarkan di media sosial kerana dia lebih selesa jika segala perkara dibincangkan secara peribadi. Norish menegaskan, kalau ada yang mahu tuntut hutang, dia tidak menolak untuk berbincang secara baik melalui mesej peribadi tanpa perlu melibatkan media atau mencetuskan salah faham di luar. Dia turut meluahkan rasa kesal terhadap dakwaan tidak tepat yang pernah tersebar, termasuk tuduhan berat yang mengaitkan dirinya dengan perkara tidak benar. Katanya, jika dia benar-benar seperti yang dituduh, dia tidak akan muncul dan bercakap secara terbuka seperti sekarang. Sebagai seorang ibu tunggal, dia hanya mahu terus berjuang untuk anak-anak dan membina kehidupan yang lebih stabil. Norish juga menambah, duit sebanyak RM200,000 itu sebenarnya tidaklah besar seperti yang disangka, tapi kalau diurus dengan betul, ia boleh berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Selain perancangan buka warung dan menangsaikan hutang, dia juga bercadang untuk menyediakan perlindungan insurans untuk 8 orang anaknya sebagai persediaan masa depan. Katanya lagi, hampir tiada apapun yang dia fikirkan untuk dirinya sendiri. Semua perancangan lebih banyak tertumpu untuk keluarga dan masa depan anak-anak. Sebelum ini, timbul pelbagai dakwaan di media sosial. Kononnya dia menerima wang daripada seorang usahawan terkenal. Namun, perkara itu telah pun dinafikan oleh kedua-dua pihak. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.